Jom sebenarnya belajar faraid. Hari ini kita nak ceritakan tentang hibah. Hibah ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala pemberian seseorang kepada seseorang semasa dia hidup. Hibah juga boleh dikatakan sebagai hadiah ataupun boleh dikatakan juga sebagai sedekah. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila seseorang memberi hibah kepada kita satu benda, maka jika berlakulah semasa dia hidup, contohnya dia kata aku beri pada kamu kereta aku ni, maka dia kata aku terima kereta ini, maka berlakulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil pakai akad ijab dan qabul antara pemberi hibah dan penerima hibah. Hibah ni ada 4 rukun saja. Yang pertama, pemberi hibah mesti pemilik mutlak kepada harta suatu diberi tersebut. Yang kedua, penerima hibah. Dan yang ketiga, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang ingin dihibahkan mestilah harta pemilik hibah itu, dan mesti harta yang patuh syariat. Yang keempat, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, iaitu ijab dan qabul. Maka ada 4 rukun hibah. Dan bila mana seorang telah beri hibah kepada seseorang, dia tak boleh tarik balik, sehinggalah yang menerima itu menyerah kembali kepada dia dengan volunteer. Tetapi jika seorang ayah ataupun ibu memberi sesuatu kepada anak dia sebagai hibah, maka mereka boleh tarik balik bila-bila masa, selagi mana harta itu masih lagi dalam milikan anak-anak dia. Wallahu a'lamu bissawab.